Bukannya ada kunafa tapi lebih daripada itu. Mesti kau tak pernah makan croissant cheese kat sini. Yang pasti ramai tak perasan kedai ni sebab dia dekat rumah. Ini pun first time juga bila aku dapat makan dia punya croissant cheese red velvet. Cheese dia boleh tarik bila panas. Rasa kenyal tu ada pada croissant tapi red velvet dia tak terlalu manis. Ada juga kunafa yang paling special, kunafa madu. Siap dapat Coco Crunch. Ya, madu dia bagi madu asli. Makan pula dengan kunafa lagi menjadi-jadi. Premium tapi tak terlalu manis. Boleh kata meriah tapi semua dekat rumah. Ya, memang lain vibe kunafa buat dekat rumah. Ada juga yang paling ramai orang suka, kunafa pistachio. Memang merasa bercampur sos pistachio. Kacang dia meresap sampai ke dalam. Kalau cakap baby pancake, aku rasa ramai juga yang minat. Lembut, gebut, comel. Yang ni baby pancake tsunami blue. Nampak menyala, makan dia lagi merasa tu ada. Cuma kalau cuaca panas, baik kau berkena dia punya green tea sekali dengan mojito strawberry. Kunafa pot. Yang ni jangan jumpa kat sini ada. Semua dia buat sendiri. Kalau tengok sekali rumah dah macam kilang buat dessert. Nak tambah ni aiskrim goreng pun ada. Rasa dia panas di luar, sejuk dekat dalam. Tak habis lagi. Ada satu lagi aku nak cerita. Kuih-kuih raya, biskut-biskut cookies semua ada dekat sini. Semua benda aku dah cerita. Jadi datanglah beramai-ramai ke sini. Cari je Kunafa Eden, Taman Sirokek Skudai.